Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setiap podcast SKEU Kramat. Bersama saya Marliza Mokhtar dalam segmen yang amat dekat di hati kita semua. Hari ini kita bukan sahaja mahu bersembang kosong, tetapi kita mahu mengupas satu isu yang melibatkan nyawa, keselamatan dan masa depan anak-anak kita, iaitu isu keselamatan lalu lintas di sekitar kawasan sekolah. Hari ini kita bertuah kerana membincangkan isu ini bersama dua orang tonggak utama sekolah kita. Di sebelah kanan saya yang berusaha Guru Besar SKEU Kramat, Encik Zulkaimi bin Muhammad. Selamat datang Tuan. Selamat datang, terima kasih. Waalaikumsalam. Dan di hujung sana, insan yang sentiasa pening kepala memastikan kebajikan dan disiplin anak-anak terjaga. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SKEU Kramat, Puan Emilia binti Kamaruzaman. Terima kasih Cikgu Marliza kerana menjemput kami ke podcast ni. Baik, sebagai mukadimah, kalau kita lihat waktu pagi atau pulang, kawasan luar pagar sekolah sentiasa sesak. Kadang-kadang macam pesta, tapi pesta yang agak berbahaya. Tuan Zulkaimi, secara umumnya bagaimana agaknya pihak sekolah melihat trend atau situasi yang berlaku ini? Adakah ia berada pada tahap memuaskan atau membimbangkan? Okey, berkenaan dengan keadaan sebenar pada waktu pagi, terutamanya pada waktu puncak lah kedatangan murid-murid ke sekolah. Pada situasi berkenaan saya dapati bahawa keadaan kita agak sesak lah kerana kebanyakan ibu bapa yang menghantar anak-anak ni biasanya majoritinya menghantar dengan menggunakan motor, yang satu. Yang keduanya yang berkenderaan seperti kereta pun ramai juga. Jadi kebanyakan ibu bapa banyak menumpukan kepada satu tempat, iaitu di pagar satu. Jadi setiap hari saya bersama dengan Puan Emi dan juga bersama dengan guru-guru bertugas memperhatikan, dan keadaannya dari segi keselamatannya memang saya akui ianya kurang menjamin kepada keselamatan. Khususnya boleh mendatangkan kepada kemalangan lah. Itu yang saya dapat, itu pengakuan jujur lah daripada kami dan juga barisan pentadbir yang ada serta guru-guru yang bertugas. Menyentuh pula tentang kawalan kenderaan ini, pihak sekolah sebenarnya telah mengambil inisiatif yang sangat baik dengan menyediakan drop-off zone yang berasingan untuk kereta dan motosikal. Tetapi mata saya sendiri nampak ada yang masih ikut sesuka hati mereka atau ikut dan mereka saja. Jadi Puan Emilia, boleh jelaskan mengapa agaknya pihak sekolah mengasingkan drop-off zone kereta dan motosikal, dan apakah bentuk pelanggaran atau ketidakpatuhan yang paling kerap dilakukan oleh ibu bapa? Betul Cikgu Marliza, sebenarnya pihak sekolah telah mengambil inisiatif dengan membuat kawasan drop-off yang berasingan, iaitu motor dan di bahagian depannya ialah kereta. Tetapi apa yang berlaku, yang ketidakakuran di sini, apabila ibu bapa tidak akur dengan papan tanda tersebut, masih lagi ramai untuk menghantar betul-betul di depan pagar. Masing-masing nak tengok anak tu turun daripada kenderaan. Itu menyebabkan kesesakan di bahagian depan. Jadi apabila itu berlaku, maksudnya dengan kenderaan kereta, dengan motor yang bersesak, di sinilah berlakunya kemalangan yang kita nak cuba elakkan. Dia belum berlaku lagi setakat ini, tetapi hampir berlaku tu pernah. Jadi contohnya apabila ibu bapa yang membawa kenderaan, terutamanya kenderaan tu ada kenderaan besar, dia tak nampak motor di belakang ataupun di bahagian tepi sebab blind spot tu tadilah. Okey, jadi apabila tak nampak, kemungkinan apabila anak tu turun daripada kenderaan kereta, motor yang cuba memintas di bahagian sebelah kiri, ada kemungkinan akan terlanggar anak tu. Alright, yang itu kita bimbangkan. Tetapi apabila parent tidak ikut papan tanda yang kita sediakan, di situlah masalah yang besar. Jadi kita faham kadang-kadang dia nak tengok anak dia. Dan ada juga parent yang bila dia hantar anak dia, dia mengambil masa yang agak lama. Okey, contohnya masa itulah dia nak bagi beg sekolah, masa itulah dia nak bagi wang saku, masa itulah juga dia nak cium, peluk cium. Jadi apabila kita bukan tak pernah tegur sebelum ni, kita pernah tegur tetapi masih lagi berlaku.
Jadi apabila dah lah dia pergi ke tempat yang salah, kemudian lama pula, di situlah menyebabkan sesak di situ. Saya nak tambah sikit, cikgu. Sebenarnya kesesakan yang berlaku di luar tu sebenarnya pada mula, ini saya nak cerita pasal sejarah lah ya, sejarah permulaannya. Kita faham kawasan hadapan sekolah ni ialah kawasan penduduk ya, jadi kita faham bapa meletakkan kenderaan di luar pintu pagar sekolah ya, berhampiran dengan laluan berbumbung dan juga di kawasan bus stop. Jadi bila pertama sekali saya datang ke sekolah ini pada tahun 2020 lah ya, saya dapati ibu bapa yang menghantar ni dan keadaan jalan di sini agak sesak ya, dan ada setengah dan kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak ni dengan memberhentikan kenderaannya di tengah-tengah jalan ya. Jadi bila berhenti di tengah jalan ni kita dapati anak-anak akan turun di tengah-tengah jalan. Jadi berlakulah seperti mana yang Puan Amy sebutkan tadi lah ya, anak-anak yang keluar daripada pintu kereta dan motor lalu di belakang tu, ada kalanya berlaku juga kemalangan-kemalangan kecil yang menyebabkan disebabkan tak nampak ya, anak-anak buka pintu tak nampak motor daripada belakang. Jadi daripada itu saya mengambil pendekatan untuk berbincang dengan Persatuan Penduduk ya, Tuan Haji Zakaria, untuk memohon supaya kita nak jadikan kawasan laluan berbumbung ni yang paling hampir dengan pintu pagar 1 sebagai kawasan drop off zone. Jadi hasil perbincangan tersebut kita meminta supaya Tuan Haji Zakaria dapat mewawarkan kepada Persatuan Penduduk yang meletakkan kepada penduduk yang meletakkan kenderaan di pagar ni supaya dapat mengalihkan kenderaan itu seawal pukul 6.30 pagi. Itu ceritanya. Dan usaha kerjasama ini disetujui oleh penduduk ya, dan akhir sekali apabila kita dah dapatkan kawasan drop off zone tersebut, di mana ibu bapa akan ataupun penduduk akan kosongkan kawasan parking tersebut bermula 6 pagi ya, kerana kita nak bagi laluan kepada ibu bapa yang lain yang akan menghantar anak-anak ke sekolah. Kita masih lagi memberi peluang kepada ibu bapa untuk terutamanya yang menghantar anak dengan motosikal, menghantar ataupun menurunkan anak-anak itu di pintu pagar 3. Tetapi yang kita dapati sekarang ni, pilihan ibu bapa lebih suka untuk memilih pintu pagar 1, walaupun saya dapati ada di kalangan yang datang daripada melawan arus lah ya, daripada sebelah sana datang sanggup melawan arus dan terus menurunkan anak-anak di pintu pagar 1. Dan situ kita nampak keselamatan pun dah tak terjamin di situ ya, sebab dah melawan arus dan sebagainya, dan kat situlah yang menyebabkan berlaku kesesakan. Lagi satu Cikgu, saya nak tambah sikit. Kalau kita tengok dekat papan tanda tu sendiri, dekat drop off tu, kita dah tulis situ 30 saat. Jadi kalau ibu bapa ikut betul-betul arahan yang tertera kat situ, itu juga dapat membantu untuk mengurangkan kesesakan di depan, dan secara tak langsung keselamatan tu lebih terjamin. Okey Puan Amy, bagaimana pula ada ibu bapa yang memberikan alasan, saya dah lewat, saya nak cepat, nak pergi kerja. Jadi apa agaknya pesanan atau teguran yang boleh Puan Amy berikan sedikit pada mereka? Ini maksudnya time management masing-masing lah. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kita dah berada di bulan Mei. Okey, 5 bulan, hampir 5 bulan kita bersekolah. Jadi sepatutnya alasan sebegitu tak timbul. Jadi sepatutnya ibu bapa membuat perancangan awal. Jadi maksudnya kaji jarak rumah dengan sekolah berapa lama dia ambil. Jadi maksudnya alasan-alasan macam tu sepatutnya dah tak timbul sekarang. Jadi maksudnya perancangan tu perlu betul-betul tengok daripada sekolah, daripada rumah ke sekolah keluar pukul berapa dan pukul berapa dia akan tiba di sekolah, supaya tidak terburu-buru. Itu satu kalau musim hujan terutamanya lagi kena keluar awal kan, sebab masing-masing bawa kenderaan kereta, jadi dah kurang yang bawa motosikal. Kalau musim hujan lagi bertambah sesak. Okey, jadi maksudnya isu nak cepat ini kadang-kadang membuatkan kita jadi mementingkan diri sendiri. Jadi sebenarnya kita perlu ada tolak ansur lah antara sesama kita lah sebenarnya. Okey, jadi seterusnya, jika isu ketidakpatuhan yang kita bincangkan tadi seperti meletakkan kenderaan sesuka hati dan mengabaikan drop off zone tadi terus berlarutan dan masing-masing tak mau mengambil berat, apakah agaknya Tuan Guru Besar kesan jangka pendek dan risiko yang paling buruk yang kita bimbangi boleh menimpa anak-anak kita? Okey, kesan sebenarnya kesan ini
betul lah kita akan lihat dari aspek kesan jangka masa pendek dan juga kesan jangka masa panjang. Tapi kedua-duanya orang kata saya nampak dia sama je, pendek dan panjang sama je. Dia kalau di segi keselamatan tu memang kita akan berisiko lah, mungkin akan berlaku kemalangan dan saya dapati dah berlaku pun kemalangan-kemalangan kecil di mana terlanggar pintu kenderaan, pintu kereta dan sebagainya. Dan apa yang kita risau sekali ialah apabila anak-anak tu yang turun di tengah-tengah jalan turun tu dia kadang-kadang anak-anak ni kadang buka pintu tak tengok belakang. Itu yang kita takut. Dan satu lagi disebabkan kawasan itu dah sesak, sebenarnya kita nakkan juga ibu bapa ada pilihan lain untuk menurunkan kenderaan atau menurunkan anak-anak di hadapan sekolah. Utamanya kita buka di pintu pagar 3 macam contoh kalau motor tu kalau katalah yang daripada arah sini pun boleh juga turun di pintu pagar 3 tak sepatutnya kita memilih di pintu pagar 1. Dan bila anak-anak dah naik melalui pintu pagar 3, perjalanan nak ke Dewan tak jauh pun kan, sebab dalam kawasan sekolah kita pun dah tetapkan dia punya laluan mana yang perlu anak-anak ikuti selamat walaupun kita faham kenderaan cikgu akan masuk kawasan sekolah, tapi kita dah beri pesanan dekat guru-guru juga supaya kenderaan guru minta mereka perlahankan kenderaan dalam kawasan sekolah. Jadi anak-anak yang daripada pintu pagar 3 tu akan terus susul lalu ikut bumbung, lalu melalui kantin dan seterusnya ke Dewan. Jadi keselamatan anak-anak di dalam sekolah pun kita menitik beratkan juga. Jadi yang kita risau sekarang apabila perkara ini sebab saya melihat dari segi pendidikan pendidikan ibu bapa. Kita faham ibu bapa semua nakkan keselamatan anak-anak tetapi kami pihak sekolah kita melihat daripada semua murid. Maknanya kalau kata ibu bapa hanya melihat seorang anak, tapi kami melihat dari 1,000 lebih anak-anak yang datang sekolah pada hari. Jadi kesan jangka masa panjang ianya kemungkinan suatu hari nanti kita takut auzubillah kita takut nanti akan berlaku kemalangan yang mana sekarang ni kita faham isu-isu tentang kemalangan ini berlaku dalam negara kita, di mana van kematian disebabkan van langgar murid itu berlaku di hadapan sekolah. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Jadi dengan adanya podcast ini supaya ibu bapa dapat melihat dan memahami dan memberi kerjasama agar supaya ibu bapa ini boleh mematuhi dan mengikuti peraturan yang telah kita letakkan, yang kita telah tetapkan. Sebab peraturan di luar sekolah ialah bukan bidang kuasa sekolah sebenarnya, tetapi kita mengambil inisiatif ini ialah demi keselamatan anak-anak, supaya anak-anak kita ini selamat, terutama segi kemalangan, bukan semata-mata kemalangan kepada anak-anak, kepada ibu bapa itu sendiri. Itu perlu kita bincang lagi tentang peraturan-peraturan seperti pakai helmet dan sebagainya. Kalau kita nak kupas benda itu memang terlalu banyaklah. Setakat ini yang saya nampak yang memberi kerjasama yang baik, ada segelintir sebenarnya ramai bapa yang bersama sebenarnya saya nampak ada yang berhentikan kenderaan di tempat yang betul cuma bila berlaku segelintir itu juga yang menyebabkan kesilakan berlaku. Dan saya nampak setakat ini yang memberi kerjasama yang baik ialah pemandu van van sekolah tu sangat orang kata mereka faham jadi mereka tak berhenti di tengah-tengah ataupun di hadapan pintu sebab mereka tahu kalau berhenti di situ akan menyebabkan sesak di bahagian belakang kereta terpaksa menunggu giliran jadi bila kita dapati yang pemandu van ni berhenti di hadapan kereta yang di nombor 2, nombor 3 boleh masuk jadi macam tersusun lah. Ini kalau kata yang depan ni berhenti di tengah-tengah, berhenti betul-betul di pintu pagar 1 semata-mata nak turunkan anak, sedangkan di hadapan tu kosong, itu yang menyebabkan berlakunya sesak. Dan kat situ mungkin ada ramai juga anak-anak yang buka pintu nak turun cepat kan, dah lewat kan. Itu yang berlaku dekat kemalangan. Kemungkinan akan berlaku kemalangan di situ lah yang saya nampak. Sebenarnya tak jauh pun jarak sebenarnya tempat berhenti kat depan dengan pintu Tak jauh, masuk tak jauh. pun. Jadi itulah kita pun harap ibu bapa dapat faham lah Satu apa lagi, yang cikgu, cuba disuarakan. Sebenarnya di pihak murid-murid pun kita dah bagi penjelasan dalam perhimpunan. Maksudnya kita menggalakkan ibu bapa
supaya ataupun anak-anak memberitahu ibu bapa supaya menurunkan di pintu pagar 3 untuk mengurangkan kesesakan. Dan anak-anak faham bila diturunkan di pintu pagar 3 mereka tahu mana nak pergi. Jadi sebenarnya macam tadi cikgu katalah, sebenarnya boleh ada pilihan lain. Tapi yang kita beri fokus ataupun memilih, ibu bapa memilih di pintu pagar 1 sahaja untuk menurunkan anak-anak. Saya setuju tu sebab pintu pagar 3 tu memang agak lengang. Betul. Dan kebanyakan ibu bapa yang berhenti di situ memang selesa sebenarnya mereka berhentikan. Yes. Maknanya tanpa perlu terburu-buru. Tapi Mereka kadang-kadang dapat kita turunkan kena dengan panggil, tenang. kita kena Ya, panggil. Encik, betul. boleh turunkan anak kat sini. Betul. Kena ni. Tapi kadang-kadang ada juga ibu bapa yang kata, tak apa, saya nak berhenti kat situ juga. Kita pun tak faham apa yang istimewanya di pintu betul. 1 tu. Itulah mungkin sebab tak dekat. berhampiran Cuma dengan ada dewan. Tapi satu sebenarnya- perkara yang parent dia terlepas pandang apa dia. Ya, apa dia? Dari segi peraturan, maksudnya dari segi dia punya contoh teladan tu, apa yang sebenarnya nak ditunjukkan secara tak langsung. Ya. Kita nampak ibu bapa ni dia tak perasan yang sebenarnya apa yang dia buat tu sebenarnya sedikit sebanyak mungkin anak tu akan nampak bahawa ada pelanggaran dari segi betul. peraturan yang telah kita Pendidikan tetapkan. di situ. Pendidikan di situ. mungkin Maksudnya guru besar boleh ajar lain. ya. Guru Jadi dia pun dah bagi tahu confuse. Kadang-kadang Ya. kita kat sekolah pesan macam ni. Betul. Bila parent kata okey je, jadi ya. di situ secara Ada sebenarnya pencegahan. parent tak nampak di situ ada di situ. Betul. Dan bercakap dengan peraturan juga, saya nak sentuh sikit tentang bidang tugas pengawal keselamatan sekolah. Ya. Setakat ini kalau ibu bapa tengok, pengawal keselamatan sekolah ni banyak membantu dalam aspek menguruskan, melicingkan lalu lintas di hadapan, ya, terutamanya pengawal yang jaga di pintu pagar masuk. Kemudian kita ada satu pengawal yang jaga untuk anak-anak kita melintas daripada kawasan perumahan. Sebenarnya dari segi aspek skop bidang tugas itu bukan di bawah bidang tugas pengawal keselamatan. Ya, sebab mereka tidak ada insurans, mereka tidak ada lesen. Istilah lesen ke apa istilahnya? Kebenaran untuk menahan. Untuk menahan kenderaan satu dan juga mengawal anak-anak, memimpin anak-anak untuk melintas jalan. Itu tidak ada dalam skop bidang tugas dan juga dalam kontrak perjanjian pengawal keselamatan sekolah pun tak ada. Mereka hanya mengawal keselamatan anak-anak dalam kawasan sekolah. Selagi berada dalam kawasan sekolah itu di bawah bidang tugas mereka. Tapi bila di luar itu bukan bidang tugas mereka. Jadi mereka pun berhadapan dengan risiko tinggi juga. Sekiranya berlaku kemalangan, dia boleh mendatangkan kecederaan yang serius, apatah lagi kalau menyebabkan nyawa. Tak ada insurans yang mereka boleh claim. Mereka nak claim dengan apa? So pun tak boleh, nak insurans, cover insurans pun tak dapat. Tetapi mereka buat demi anak-anak. Jadi kat situ mereka orang kata berkorban jugalah, ya, berkorban dari segi keselamatan untuk memastikan anak kita. Dan di situ juga mereka juga berhadapan dengan pelbagai lah, ya, ada kalanya segelintir daripada ibu bapa yang memarahi dia kan bila arahan diberikan, langgar, tak patuh kan, kadang-kadang marah pada security dan sebagainya. Jadi kita tak naklah perkara itu sebab mereka bekerja dengan ikhlas. Ya, takut nanti kalau mereka kata tak nak mengawal, susah juga pada kita kan. Terutamanya kalau yang bahagian yang nak memimpin, nak melintas jalan, lagilah berisiko tinggi. Jadi sebab itulah bila kita dapat kurangkan di kawasan itu, kurang-kurangnya keselamatan mereka tu taklah berisiko tinggi lah. Ya, sebab kalau boleh kita tak naklah kawasan itu menjadi kawasan tumpuan dan sesak dan kawasan yang lebih kepada meningkatkan risiko keselamatan di situ. Jadi maksudnya keselamatan ni bukan tugas pihak sekolah saja, Yes. atau pengawal keselamatan saja, tapi sebenarnya tanggungjawab kolektif semua komuniti sebenarnya, ibu bapa, komuniti dan masyarakat setempat. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini, mungkin ada pesanan terakhir atau take home message daripada Tuan Guru Besar dan GPK HAM kita untuk semua ibu bapa dan penjaga di luar sana. Okey, Tuan Guru Besar. Okey, pesanan saya kepada ibu bapa semua dan semualah, ya, guru-guru juga, supaya pertama sekali dapat bekerjasama, terutamanya ketetapan peraturan, ya, yang kita telah tetapkan di luar pintu pagar sekolah. Kena pasti di kawasan mana kereta
boleh kawasan yang dibenarkan untuk kenderaan berhenti, kereta terutamanya, kawasan mana kawasan motor, ya, sebab kita tak nak nanti yang sepatutnya kawasan motor, kawasan kenderaan pun ada beberapa masuk juga. Jadi itu yang menyebabkan sesakan. Sebab bila saya nampak kadang-kadang bila anak-anak yang turun pada motor kan, yang beberapa menghentikan di kawasan kereta ni, mereka berisiko juga sebenarnya, ya, sebab takut nanti bila turun ke kereta ini datang, takut terlanggar dan sebagainya. Jadi nasihat saya kepada semua ibu bapa supaya dapat mengenal pasti kawasan-kawasan yang telah ditetapkan, ya, kawasan drop off zone. Kemudian ada pilihan yang kedua di pintu pagar 3, ya, terutamanya yang bermotosikal lah, yang lebih sesuai di situ, ya, walaupun situ tidak ada kawasan drop yang kita sediakan, dan itu merupakan kawasan bus stop, itu pun telah banyak kenderaan letak di situ, yang telah diletakkan di situ, tapi tak mengapalah sebab itu menyebabkan penduduk kan. Jadi yang berkenderaan yang bermotosikal ni bolehlah memilih option kedua untuk menurunkan anak-anak di pintu pagar 3. Jadi bila semua memiliki kerjasama, insya-Allah, ya, keselamatan anak kita ni boleh terjamin lah, ya, terjamin, supaya nanti kita tak nak nanti perkara ni yang melibatkan nyawa keselamatan anak ini berlaku. Jadi sebelum berlaku itu, baiklah kita cegah daripada awal, kita patuhilah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sebab kami ni sebenarnya mempunyai polisi sebenarnya, polisi keselamatan pergi dan balik anak-anak ke sekolah. Itu kita belum bercakap lagi tentang waktu balik tu. Waktu balik tu ada waktu puncak, itu tak boleh buat apalah. Tapi saya nampak waktu puncak ni dia tak adalah macam sebab kenderaan dia tak laju. Bila sesak sangat tu dia tak laju. Tapi kalau yang waktu pagi ni ada, terutamanya motor lah, saya nampak lepas letak anak tu terus memecut. Itu satu juga saya nampak. Ya, jadi patuhi peraturan, ya, tunjuklah contoh yang baik kepada anak-anak, supaya bukan sekadar kita nak mendidik anak-anak tentang peraturan-peraturan di luar pintu lalu lintas kepada anak. Yang penting sekali ialah kita nak menjaminkan keselamatan anak-anak kita supaya tidak berlaku kemalangan-kemalangan yang orang kata yang kita tak nak sekali lah melibatkan nyawa lah. Ya. Itulah pesanan saya pada ibu bapa, dan saya percaya ibu bapa di luar sana sangat menyokong sekolah boleh bekerjasama. Apa yang kita bincang ni, kita tak nak salahkan sesiapa. Apa yang kita maklumkan hari ini dalam podcast ini adalah untuk kita semua ni atas dasar kita, ya, sekolah ni sekolah kita, sekolah anak-anak kita. Yang penting sekali untuk anak-anak kita. Jadi tak ada niat untuk kita nak salahkan sesiapa, dan kita harap dengan adanya siri podcast kali ini, ibu bapa faham dan boleh bekerjasama. Harapan saya. Bukanlah tujuan memang betul, bukan tujuan kita untuk menyalahkan mana-mana pihak, tapi sebenarnya kita perlukan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan ibu bapa. Puan Emilia mungkin ada nak tambah sebarang pesanan? Cik Zul cakap mengenai perancangan masa tu, maksudnya datang ke sekolah tu. Harapan kita lah. Okey, pesanan saya kepada ibu bapa, okey, semua sudah jelas bahawa sekolah bermula pada 7.30 pagi. Jadi saya rasa daripada dulu sampai sekarang waktu tu tetap sama saja. Jadi saya mohon kepada ibu bapa buat perancangan yang tepat. Maksudnya pastikan anak tu bangun pukul berapa. Maksudnya dia dah secara konsistennya. Dia tak boleh. Biasa kalau sehari lewat tu mungkin jarang berlaku. Jadi maksudnya kena sentiasa ajar didik anak tu untuk berdisiplin. Tidur pukul berapa. Okey, ibu bapa pun kena juga bangun awal. Ada juga kadang-kadang kita tanya kenapa lewat dan sebagainya. Alasannya ialah ibu bapa yang lambat. Jadi maksudnya sama-sama kita kena bantu anak untuk datang awal bersama dengan kita juga, supaya nak elakkan daripada kelang kabut. Bila kita lambat, kadang-kadang itu yang kita terburu-buru tu. Itu yang alasan tadi kata nak cepat dan sebagainya. Jadi maksudnya perancangan dari rumah tu yang penting. Jadi kadang-kadang saya nak tegur juga kalau ibu bapa itu adalah ibu bapa yang sama. Jadi maksudnya ibu bapa demikian, itu lagi perlu buat perancangan yang lebih baik lah. Jadi maksudnya rancang yang terbaik dan lihat waktu. Kalau dia kena try and error lah. Kalau hari ni keluar pukul 7 tak sempat juga, okey besok
keluar 6, Ya. 50 contohnya. Tengok Hujan lewat kena tu awal berapa. lagi. Ya kalau hujan lagi lah. Ya. Kalau hujan sajalah. tak apa, kita faham. Kalau yelah. terlewat sesekali. betul. Hujan bukan setiap hari pun kan. Betul. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar dan Guru Penolong Kanan Haliwan Murid kita atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi input yang sangat padat ini. Kepada para pendengar dan penonton, ingatlah, lewat seminit lebih baik daripada kehilangan nyawa yang tidak boleh ditukar ganti. Patuhi drop off zone demi keselamatan anak-anak kita. Sehingga kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Saya Marliza Mokhtar mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.